Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, sekarang pukul 7.11. Okay, boleh tengok lah. 7.11 pagi. 42 km mungkin ada 21, 42 kat mana ni. Yang dah habis lagi ni. Okay, yang ni starting line untuk 5 km nantilah. InsyaAllah. Kita ada hujan dan tahu mana tahu gambar kan. Satu kilometer. Okay, Alhamdulillah. Ini 2 hari bulan 5 2026. Peserta ramai untuk 5 km ni yang daftar 15,000. Yang ni lepas sekali dengan budak-budak sekali, perempuan sekali. Okey, sikit. Okay, mula. Di sini kita tak payah rush, tak payah laju-laju sangat lah. Sebab ramai budak-budak tu, kalau boleh duduk depan tu kita boleh laju ni. Tapi biasa yang laju mula-mula ni, ada budak yang jatuh tadi. Tak tahu dia berjatuh ke macam mana. Okay, memang laju. Ni pun dah saya cuba perlahankan lagi, slowkan lagi. Sebab mula-mula tu biasalah kalau laju starting line tu dia akan drop nanti. Ni pun dah laju dah ni. Daripada mula-mula tadi sepatutnya belakang sikit pintu gerbang tu berlepas. Member kita ada depan ni. Saya follow je lah. Yang topi putih ni. Okay, laluan lepas ni sempit sikit sebelah kiri. Dengan kanan ni orang baru nak pergi, orang nak baru pergi. Jadi belah kiri ni ya rasa macam sempit sikit lah. Ada nak kongkong kat depan tu. Biasa nak langgar, nak elok semua, kena elok semua pada tu. Jadi tak berapa clear lah jalan ni. Kita biar dulu. Nanti kalau jalan clear nanti barulah kita depan sikit. Berlepas tadi 8.30 pagi. Jadi cuaca pun memang matahari panas sikit lah. Terasa sikit bahang dia. Dia asal target 350 je untuk permulaan. Tapi terpush lebih. Kilometer yang pertama dan yang kedua ni 3.49 average dia. Faham? Budak-budak kecil pun memang laju lah depan-depan tu. Ini kita akan pitah nanti. Ada juga yang dah dapat pitah laju kecil je, belajar sekolah. Sekarang memang budak-budak laju lah. Keadaan nafas masa ni saya cuba dua cuba juga. Dua hirup, dua hembus. Cuba juga.
Okay, dah 1 kilometer. Saya diamkan dulu. Boleh dengar tapak kasut dengan nafas. Okay, ni kita kena fokus ke depan sikit sebab ada kereta sebelah kiri tu. Kita cuba ke tengah sikit sebab kalau kita tak peka tu boleh langgar kereta tu. Okay, laluan pergi ni memang teduh, pokok tu. Dan kaki kita akan tertang dengan matahari lah untuk kilometer yang kedua, kedua ketiga silap. Member ada sebelah je tu. Cuma tak nampak. Dia ada sebelah je. Dia guide gitu. Untuk kilometer yang pertama, yang kedua. Cuma kilometer yang ketiga nanti akan drop sikit. Tengok drop. Sebab laju sangat 3-4 lebih untuk 1 dengan 2 kilometer. Kita ride kali ni kita keliling stadium tertutup Terengganu. Okay, kat depan sekali nanti selekoh yang ke berapa lah? 1, 2, 3. Selekoh yang ketiga ni. Ya, okey lagi kita maintain saja. Kilas lekor dah tajam, dia panjang macam tu, jadi mudah lah sikit tanpa kurangkan kelajuan. Yang ni dah start panas dah. Yang ni bagi mainter ni panas, matahari duduk depan dah, boleh rasa panas dia. Dan ada lompok air yang hujan turun pagi tadi, lebat jugalah pagi tadi tu, lepas subuh. Tak silap saya sebelum subuh pun ada kat hujan rasanya. Member masih maintain lagi sebelah kiri ni, masih ada lagi. Biasa training juga sekali. Okay, kalau tengok tu sebelah kiri stadium tertutup lah. Stadium kat depan tu Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin lah. Stadium ni terletak di Gombadok, Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Okay, daerah yang paling muda lah. Dulu tak ada Kuala Nerus ni. Dulu sini kat daerah Kuala Terengganu. Okay, budak depan memang laju lah. Tengok dia orang.
Masa ni dah drop lah. Nafas satu-satu. Main kita drop lah. Panah masa ni, memang panah. Dan air pula tu, ada air kat jalan tu. Okay, gear kali ni saya guna Bimai 3.0 je tak. Bimai water session. Air ni memang saya dah ambil langsung lah untuk 5km. Permulaan starting saja tadi setengah jam sebelum berlepas saya ambil air. Masak air bubbles. Tak ambil air lah, kita terus. Tapi masa ni pun dah drop dah. Cuba maintain. Dan masa ni cuba tak tengok jam. Maintain je sampai kilometer yang ketiga, keempat. Kalau ikut plan dia, kilometer yang ketiga ni barulah kita upkan gear tu. Ketiga, keempat maintain. Lepas tu 4-5 kilometer yang terakhir tu kita all out, habis. Buat yang terbaik. Ni lain sikit. Kita drop sebab mungkin tadi start awal sangat. Okay, budak depan tu dah depan dah, tinggal dah. Masa ni mungkin dia dah upkan gear dah. Untuk rekod kali ni yang ketiga yang terpantas lah untuk personal best yang ketiga. Yang paling laju 19.10 saat untuk 5km. Kali ni yang habis nanti yang ketiga lah. Kita tengok juga jam. Ada juga tergelicir sikit sebab air pasir. Sini ada pasir, ingat dah. Tahu dah sini ada pasir, tapi dah ingat dah masa ni kita lari je. Memang dah ingat langsung dah. Sepatutnya ke kanan lah sikit. Tengok orang ke depan tu. Okay, page memang drop habis lah sini. Sepatutnya sini lah kita akan laju sikit. Biasanya ramai yang pada kilometer yang ketiga ni dia akan drop. Untuk 5km kilometer yang ketiga. Untuk 21km half marathon pada 18km yang ke-18. Untuk 42 full marathon biasanya 30km yang ke-30. Masa tu yang menguji mental kita lah. Lebih kurang gitulah. Okay, nafas memang teruk dah kali ni. Pace memang turun dah. Tapi kita tahan je. Sekarang kilometer ketiga nak masuk kilometer keempat. Kalau tengok jalan tu pasir sikit tu, dengan air, lopok air tu. Sebelah kanan Ken Askor.
Okey, saya cuba pintas yang depan ni. Boleh jugalah. Tapi ada yang tak sempat terpitah kat depan-depan tu sikit. Dia laju. Ni dah ramai drop dah ni. Ni veteran ni depan ni. Dia silap saya veteran ni. Kategori veteran untuk 5km silap. Kita overtake. Tapi pace memang slow. Okay, saya tahu dah dekat dah ni. Selekoh yang terakhir ni, kedua terakhir lah sebelum nak sampai penamak tu. Saya dah cuba upkan sikit gear sini. Saya cuba lajukan, mana kita dah tahu dah nak sampai dah. Jadi tak boleh terlalu laju juga ni. Maintain je. Oh, nafas memang teruk satu-satu. Heart rate pun dah sampai 193 dah. Untuk 5 km biasa kalau 21 half marathon macam ni heart rate daripada awal sampai akhir. PB 1 jam 30 minit. Tapi sekarang tak tahu boleh buat ke dok. Setahun yang lepas. Okey, dia selekoh ni dah tahu dah nak sampai sangat dah. Saya cuba lajukan lagi, tapi itulah setakat mana yang kita mampu je. Budak kecil depan laju. Masya-Allah. Okey, tinggal berapa ratus? 800 meter. 700 meter. Jarak kali ni hampir 5.03. Oleh kerana starting line tadi depan, ia ke depan. Saya cuba lajukan juga ni, tapi pace memang drop lah. ...500 meter, 400 meter yang terakhir tu adalah hasil latihan training kita biasa. 400 meter tu untuk finishing strong lah. Ok, sebelah kanan dia baru overtake. Dia memang dia akan pintah lah ke depan-depan tu. Nampak dia kuat lagi, ada tenaga lagi tu. Tapi dia dah lambat dah ni overtake ni. Nampak dia ada tenaga lagi. Okay, lagi dia semakin jauh lah. Jadi susah nak kejar dah. Kalau yang dekat-dekat ni kita boleh je overtake sikit-sikit. Tapi yang jauh dah dia benda lah. Sampai 400 meter dah. Patutnya sini boleh pecut dah. Tapi tak pecut lagi. Sini rupanya sini 200 meter. 200 meter lebih. Kita kejar dah depan tu. Jauh sangat dah.
Member ada belakang je. Tak jauh sangat lah. Ada belakang je. Ramai peminat dia tu. Masa ni kita speed lah. Speed setakat mana mampu je lah. Jangan lebih paksa sangat. Kat depan ni ramai sangat. Terkejut tengok. Sepatutnya boleh lajuk lagi. Kita akan lajuk lagi ke depan ni sepatutnya. Bagi ruang untuk pelari lah untuk menafah. Lembek lah kawan-kawan tu. Ni member tadi lah. Nombor 10 dia. Dan saya dapat nombor 9 lah. Alhamdulillah. Semua selamat. Okey, sekian tu saja video kali ni. Nombor 9. Terima kasih kena tengok. Kelas 9.5. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.